Hello bos, selamat petang, saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai pun ada dapat yang kereta ni. Okey, tahun 2021 Toyota Vios 1.5 G-Spec. Okey, ini orang panggil jerung lah. Orang panggil jerung. Boleh nampak dia punya mata, lampu mata ada 3 biji. Lepas tu ada daylight, sarung belum sampai dalam. Okey, kereta ni harga jual 56,800. Kalau buat loan bulanan 700 lebih. 700 lebih boleh dapat yang Vios jerung ini. Okey, banyak cantik, banyak lawa. Dia punya warna orange warna orange. Okey. Dalam dia pakai Toyota VVTi engine lah, dua VVTi engine, lepas tu CVT gearbox. Boleh nampak dalam semua ori lagi, original lagi. Okey. Dalam warna interior warna hitam lah, fully leather. Okey, fully leather, push start button. Okey, yang penting sini seat ada airbag lagi. Tepi sini ada tulis. Okey, steering sini pun ada airbag. Okey, dia sini ada eco mode, sport mode, lepas tu inilah emergency brake. Lain-lain punya aset semua ada lah. Okey, sebab G-Spec kira high spec, lepas tu 360 kamera. Walaupun dia pakai CVT gearbox, tapi dia ada kasih you better shape. Dia CVT macam dia ada kopi lah, kopi macam AT gearbox 7 speed. Okey. Belakang punya seat cantik-cantik. Okey, tahun 2021 tahun 2021 Toyota Vios G-Spec. Dia ada disc brake punya. G-Spec confirm ada disc brake. Okey, harga jual 56,800. Okey, kalau buat loan boleh ikat bank 9 tahun. Bulanan starting dari 700 lebih. Ikat 9 tahun. Okey, kalau anda tengah cari satu Vios Vios ini memang jimat minyak, lepas tu dia punya spare part pun okey. Lepas tu dia Toyota mah. Dia punya kereta biasa tidak ada apa masalah punya. Okey. Kalau ada apa mula-mula kereta saya akan video lagi. Thank you bos.